Saya yang kerja siang malam, suami tak kerja langsung. Tapi bila sebut harta sepencarian, masih kena kongsi ke? Ramai yang salah faham tentang harta sepencarian ni. Harta sepencarian ni bukan semata-mata siapa yang bayar, siapa yang kerja. Tapi ia tentang sumbangan dalam perkahwinan. Sama ada sumbangan langsung atau sumbangan tidak langsung. Contohnya, suami mungkin tak bekerja, tapi dialah yang jaga anak, urus rumah, pastikan keluarga terjaga supaya isteri boleh fokus bekerja. Itu pun dikira sumbangan dalam perkahwinan. Dalam mahkamah syariah, bila berlaku harta sepencarian, hakim akan tengok sejauh mana sumbangan. Bukan setakat dari segi duit, tapi masa, tenaga dan pengorbanan. Jadi, kalau isteri seorang yang bekerja dan suami ada sumbangan lain, masih ada hak ke atas harta yang diperoleh sepanjang perkahwinan. Harta sepencarian bukan isu siapa lebih, tapi tentang keadilan dan pengiktirafan sumbangan dalam perkahwinan. Kalau nak tahu berkenaan dengan harta sepencarian dengan lebih lanjut, boleh hubungi saya. Kita semak bersama berdasarkan situasi sebenar. Anda keliru, kami bantu.